Kejap. Korang pernah tak tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah kata nak cek tong gas? Dan baru-baru ni viral lah kes kat Muar kan. Ada 3 lelaki mai terjah rumah orang kata nak periksa tong gas macam ni kan. Tapi gaya diorang ni bukan macam technician lah. Tapi lebih kepada nak survey barang dalam rumah. Dan yang paling dahsyat, ada seorang pakcik ni tak banyak soal. Dia terus halau orang sini guna parang lah. Dan situasi macam ni sebenarnya bahaya. Kadang-kadang mereka ni pandai main psikologi lah. Buat kita rasa panik atau keliru kan. Sampai tak sedar kita dah bagi diorang masuk. Korang kena faham lah, syarikat gas takkan hantar orang secara mengejut tanpa notis rasmi. Dan ini selalunya taktik yang lama lah. Sama ada nak paksa korang beli kepala gas harga Yahudi ataupun diorang tengah tanda rumah mana yang senang nak dirompak nanti. Dan kalau korang ada warga emas atau wanita seorang-seorang kat rumah, bagi tahu diorang jangan sesekali buka pintu untuk orang yang kita tak kenal. Biarlah kita nampak sombong atau garang, asalkan keluarga kita selamat. Janganlah bagi ruang langsung untuk penjenayah buat kerja diorang. Kalau rasa agak mencurigakan, teruslah hubungi jiran atau pihak berkuasa untuk dapatkan bantuan. Jadi korang rasa cara halau mereka guna parang ni melampau ke? Ataupun memang itulah cara paling sesuai nak ajar diorang yang tak bertamadun macam ni? I Julian Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.